macam dah baru azan sih. Ada semua. Kau ni sekarang kita nak pergi Pantai Pandak untuk menunaikan hasrat dan impian. See you there. Hai, sekarang kita orang dah dekat Pantai Pandak. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. So ada Mahiran, ada Pia, Anan tengah ambil gambar Nali. Mana Syaira? Ada Syahira. Syaira yang kecil. So bucket list selesai. Yang antara salah satu bucket list kita orang nak tengok sunrise. And Alhamdulillah we did it. So yeah, itu je. Kita orang bangun awal hari ni. Syara bangun 3.30, kita bangun 3.45. Dan lepas tu kita Pia. Dan lepas tu terus Mahir and the gang semua. Tahu, nampak. Alah, stres ni aku. Aku benci bersih-bersih. Dia tengah shoot video. So, itu saja. Bye-bye. And Assalamualaikum. Hai. Sekarang dah pukul 7.20. Sekarang kita dapat tengok sunrise. Kita berjaya. We did it! So sekarang kita ambil gambar macam tak ada hari esok. Posing sana sini sampai jumpa fotografer. Sampai abang tapi dia lelaki bini lah. Abang fotografer tu tolong ambil gambar tu kita orang. Sebabnya Naili ambil gambar diorang lelaki bini. Lepas tu diorang offer nak ambil gambar kita orang. Macam tu lah. So sekarang kita dengan Anan dah lapar. So penat lah aku cakap. So ni kita orang lepas ni pergi makan kot. Breakfast. Sebab dah lapar. Sebenarnya ikutkan hari ni kita orang ada kelas kita dengan Naili dengan Pia. Tapi tiba-tiba kelas cancel. So nak merawat hati Naili yang luka akibat tak boleh nak balik awal. So kita orang pun pergilah tengok sunrise. Tapi memang dalam plan ni memang ada pun kan nak pergi tengok sunrise kan. Kamera angguk cepat. Kamera angguk. Okay, bagus. Kamera. Okay, kalau tahu videografer kita Mahiran. Daripada zoo sampai hari ni videografer memang Mahiran. Dia memang unstable Tiba-tiba dia naik atas, tiba-tiba dia turun bawah. Aduh, letih kadang-kadang. Tengoklah, tahu siapa pula dia rekod. Jangan tekan aku. Bukan nampak pun. Macam tu je. So, itu saja untuk hari ini. Bye guys and Assalamualaikum. Tapi kita tak bagi salam pun tadi. Ya, macam tu je lah. Bye and Assalamualaikum. Saya tak tahu nak buat apa sebenarnya. Saya dah lapar. Saya hanya melukis je. Itu saja dari saya. Bye.
Apa ni? Hari ni kita orang bergerak kat sini, bergerak dari rumah ke sini pukul 5. Lebih kurang macam tu lah, pukul 5 macam tu. Lepas tu kami sampai kat sini dalam pukul 6. Lepas tu sampai sekarang dah pukul 7.27. Anan lapar sangat. Bye. Yang ada lukisan saya. Saya tak tahu bunga apa. Tapi boleh lah. Apa tu? Bunga. Cantik. Dia cakap dah balik ke tangan ni. Cantik ke weh? Cekak kaki kau. Bekas. Inilah nama Pia lah, cantik. Ni. Okey. Tapi nampak bunga tak apa. Mungkin ada gini. Kan jangan pijak bunga aku. Dah pijak dah. Dah pijak dah. Dah pijak je dah. Tengok nama kita 3. Tengok dia. Timer pula. Nanti dia mengadu lah tu dekat geng yang satu lah tu. Bukan ni. Aduh, ini apa memori aku. Mata dah pedih dah. Tengah duduk kat sasaran pula. Duduk kat sasaran. Ni ada kita makan. Selera chicken dia. Oh, kita minit je. Just in your first day. Dagang, lemak telur, dasam, gabuk. Bila breakfast ke? Ni, kena dulu. Kalau aku, kita jalan je tengok mana yang buka warung-warung tu. Kita jalan macam ni. Ada belakang. Berapa TikTok buat? Video kan? Ya ke? Tadi dapat banyak lari je tadi. Tadi ambil gambar. Yang mana kan? Lukis. Sikit lagi buat. Dia terkejut yang mula-mula tu. Ni! Tengoklah aku pun nanti. Cuma nanti ibu masuk. Gede. Kantai pula. Kantai you tangkap. Masih ibu kan? Caption dari. Kena lah. Okey. Siapa ni? Assalamualaikum, Ustazah Nelly. Pengarah program anak angkat PMKI di Johor. Bukan. Aku nak marah. Ini apa sana? Tak suka. Kau ada. Naik kereta lah. Jalan-jalan. Kalau mancing tu tak ni. Cepat-cepat aku nak yang gitu. Semua nak buat susu. Lagi kita tengok dulu. Macam ni jaga gini pagi. Syirah. Dah ada sifu. Nama program ni Belia Johor. Nama dah sejam lah. Dia nak tanya lebih detail. Pasal macam mana buat sekolah ke? Betul. Okey. Pasal macam mana mana mari kena bawa Nak call je senang lah. Wah, pasal tapi kerja tu. Bukan aku nak ngorai. Dia lantak kau lah. Tak tahu. Kau mau ni. Kalau nak tanya aku, tanya. Aku tengah mudi 2-3 hari ni. Nanti aku bagi nombor Hanan. Tanya budak ni. Aku tak jawab. Dia bukan dia nak jawab kat kau. Dia tanya bukan jawab je. Aku tak tahu. Jawapan aku tak tahu. Cakap dia awak salah orang ni. Salah nombor.
Berbahaya. Dia basuh. Ni tu. Ni sini. Hap! Hap! Alah, tak ada tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba bismillah. Kena lurus. Satu. Dua. Satu. Betul lah. Sakit perut sangat dah. Sakit perut sangat dah. Jom bawa kereta jom. Nak pergi makan. Dah ke yang? Media. Tanah macam ni. Hai guys, so hari ni kita orang baru balik daripada Melaka. Kita orang sampai dekat Langkawi. Tapi Langkawi sini tak ramai Mak Saleh. Yang ramainya Mat Gila. Mesti cukup tambah cinta mahu. Nak berjanji awal-awal. Masuk ke percakapan anda. Ui, sampai ke sini. Boleh cita-cita ni jadi media kebangsaan lah. Mula dia dilantik menjadi media rumah hijau. Masuk. Daripada ada gaya. Okay. This is media rumah hijau. Pergi sikit media. Okay. Orang Apa yang gambar? lawak rumah hijau masuk. Ketua badan masuk. Ketua badan lupa. Ketua badan. Ketua badan. Ambil kehadiran solat hari ni. Okay, done. Go. Woi. Ketua badan. Kaki Nelly tak sampai lagi. Tinggal kaki dia. Tiga kaki dia. Driver. Nak tampar kan? Saya senang dah. Tak apalah. Terkejut Tuan Badan. Tuan Badan berada. Ketua Badan. Ketua depan hidung aku. Buat lagi. Muka aku lah pula. Tolonglah muka dia je sampai ada sikit. Dah. Stop. Muka aku. Kau piah. Okay dah. Ni ketua apa? Ketua makanan. Dah masak. Yang lapar ni hang tu. Ketua dapur. Ketua ketua kebersihan. Ketua setting tempat. Tak. Ni ketua bising. Ni ketua kawan. Allahu Akbar. Tunggu dah tengok video betul ke? Ya. Itu group assignment kan? Nanti kau Tak apa muka macam tu. Tengok aku sini aku. Ada yang ni surat ni. Ada ke? Tak rasa kot. Tak nampak. Aku tak tahu lah. Banyak detail. Aku tak ni lah kalau satu table ni. Satu table. Macam kat rumah. Tak nampak kat Orang lain oi. cantik. Merah minum air tepeng. Tepeng. Ayu sedang menunggu teh tarik dia. Ya, nak hotel. Tak boleh. Oh nak, kau tinggal teh tarik. Tarik ni. Oh ya, air tarik. Tinggal tu. Oh, ada. Okey. Sampai dah. Terima kasih. Apa ada teh tarik dia?
tutup dia record tu orang hantar air tadi. Tak cak.